member pinjam kereta kan, lepas tu tiba-tiba dia call kita, alamak dah accident, dia dah langgar orang pula tu. Kita panik lah kan, sebab sekarang ni tak cover kereta tu, insurans kereta nama kita, tapi yang bawa member pula tu, lepas tu langgar orang. Adakah insurans kereta akan bayar tak pampasan accident tersebut? Okey, jangan risau, dulu-dulu memang kita kena letaklah dalam polisi tak cover kereta, di mana kita kena letak spesifik. Kalau kita tak drive, siapa nama pemandu next lah yang kita kena letak nama yang spesifik. Tapi sekarang ni tak perlu, sebab dia dah letak dalam polisi dekat situ, any authorized driver. Maknanya sesiapa yang kita benarkan untuk bawa kereta kita, sekiranya berlaku apa-apa kemalangan, dibolehkan untuk cover. Lega lah sikit kan, sebab kita takut kalau member yang bawa dan accident nanti tak cover pula. Jadi sekarang ni siapa-siapa pun yang bawa kereta tersebut, selagi kita membenarkan. Tapi kalau kita tak benarkan, contohnya kereta curi, kereta tu dicuri kan, lepas tu kena langgar, jadi kita tak authorize dia, jadi kalau macam tu tak cover lah. Jadi selamatlah juga untuk kita. Maknanya hanya untuk pemandu-pemandu yang kita benarkan sahaja. So selamatlah. Jadi kalau apa-apa berlaku, kalau member nak bagi kereta pinjam lepas ni, kita boleh rasa selamat sebab tak cover kereta akan cover.